Awak jah, dekat ni muka tegan nak cerita Cik Enak ni. Kita nak dengar cerita Cik Enak. Marah Cik Enak tapi gak. Yalah maksudnya pasal nyakit ke si Masek ni. Macam mana? Itu cerita. Cerita, cerita. Kau sampai nak cerita. Tunjuklah, nak tengok. Aku nak makan cerita. Dok, dia koyak aku koyak jaga kaki dia koyak dok. Lepas tu dia berubah kat rumah kita mak jah tu ke. Mojo tak kena pisah, dia pergi bawa ke Cik Anim ya. So kata dia moya gaji sehari. Kata pisah kata. Kau tu lah. 3 butuh kaki dia, jari dia 3 butuh. Lon ni pergi pak tabik tu. Mu kata ketik lipat ni. Ketik lipat. Ketik lipat lah. Ketik lipat tak serah. Lepas tu koyak tak serah sebel kan. Tak serah lah jari dia. Tengok, lon 3 butuh lah kena je. Pergi macam, betul macam kata. Sakit tak kumel dah nak kena kerak. Kerak kaki. 3 butuh jari tu lah. 3 butuh jari mu aku kat kaki. 3 jari baru tak atas ni dah tak ni lah. Tak makan si mak. Tak sel. Tak mana? Mu takut saya nak dengar. Buat mu tak suruh beli pamaga. Boleh pamaga ke apa dah tak kritikal lah tu. Tak, kritikal tak kritikal pun. Memang boleh ada harapan lagi. Saya pitih lah. Lekuk tak boleh gerai. Apa? Bukan pitih belana. Din on. Lah saya udah lah hati dia nak. Lah ni kok. Tak asyik lemak. Kita pula pilih. Mari jumpa tabik Cina, tulis 10 hias ribu. Tak habis aku bayar 10 hias ribu beli tabik Cina tak sepama gak ada beli. Dah dia ni kita mau tahu. Saya bantu? Lah ni tunggu 10 hari lagi nak picit bolong. Dia jual banyak lah. Gapo? Bak apa yang boleh kita tabik Cina bagai? Tak saya beli pamoga depan mata bak tu. Dia tak saya kerak kakinya nak suruh tak susah. Macam tu. Tahulah kasih. Siapa? Nak acak ni boleh. So kita ni lah tu kita ni. Lepas ni kalau kasih dia. Tu lewat air aku ni. Apa? Cuba cari-carikan. Ada tu kan? Tisu, Beb. Tisu live ke? Ya, sayang. Tu namanya Kak Ujang. Ni Kak Ngah. Dah. Awak hari tu mak dia. Kita makan nasi lemak. Bebek bubur. Kita kan makan malam. Macam mana nak kurus? Macam mana nak uyus? Kena berlaku dia mesti antara gini yang. Sedapnya. Mu dari lepas tu kau tadi makan nasi kutuk, timbuk nasi 3 kali. Bodoh aku tu 3 kilo daging tu dia sebuah. Ya. Timbuk nasi 3 kali. Upah sabuk. Tapi makan sikit-sikit. Upah sabuk 1000 supik. 1000 apa? Sabuk 1000 supik upah buat kau tu. Buat kau tu. Apa? Buat aku tu. Sabuk. Mana siapa nama? Ikut bawah dah. Okey. Sekarang ni kita makan nasi lemak. Nasi lemak ayam kam. Wah, aku tengok wajah tu dah. Ada ni siap enggak? Sekejap. Kalau saya buat rancangan jalan-jalan, makan. Ya, Sim. Apa sayang? Mana kakak tu mana tidur kok? Thank you, Dania. Ya. Makan tak hilang. Lepas tu yang penting tak melekat kat gelas. Tak melekat kat gelas. Dah. Makan sambil bercakap. Tak khabar lagi nambah. Dah. Kerang. Ambil ni kerang ni. Ambil kerang ni. Mana kerang? Belana kerang ni. Belana kona. Sami'ah. Sami'ah ada rumah. Ayolah, abang mau jawab kerang ni ambil. Sikit. Sami'ah. Saya setuju salam. Mari rumah. Nom. Adik nak beli ada sih. Pakai lipstick je Syahirul. Buat tak ada betul pun tak boleh betul.
klik goreng dah, klik 20 pakai tak. Ada undang. Nanti su. Yang dengan siapa aja? Dia ajak lanjut. Dia ajak kan jual baju dah ni. Di sini tu. Ngutut. Daging kerutut. Daging kerutut. Depan masjid tu dia buka kedai dia ambil kelas dia. Apa dia? Dia jual kat semaja kat tu berapa Tidak ada jual nasi ah? Kena makan kat ni. Lagi. Ni hok kedai hok jerek tu. Enggak macam 666. Dari tu itu baru. Ada betul dia apa nak kali. Ginano matade. Nak banyak makan. Yes, one day. Sebenarnya bukan saya tak nak suruh orang make up saya muah make up muah make up saya muah, tapi saya ni tak boleh lama-lama make up saya 15 minit lah, 10 minit melawak. Nak pack foundation pun 5 minit. Nak saya udang Cahil min Bahawa ada untuk saya bergemuk warna makan. Walu makeup yang kau tadi lah. Terus saya ada beberapa event tadi. Bagi asal nama lelaki draw bagai. Yang kedua Haikal, Fahrin, Kota Nana Hana. Lah ni tak berapa nak layan, mah raja lawak. Lawak ke? Ada. Asam. Kita buat siap untuk lipstick sekali lah. Ada lipstick Bamogam. Saya jual sayang. Thank you Fatin memahami. Sedap lah saya ni, memang selera makan. Makan bakku tak makan saya. Pasal saya makan. Hai Naim. Umi. Nom. Kerja saya dah pandai apa? Apa? Ya, esok apa ya? Apa nak beli dah? Thank you Zaleha. Pizza. Sembang. Nak pergi saja-saja tu taklah sayang. Kita kerja kuat makan kuat lazat jauh hari. Malam kita ada dessert. Enak makan nasi lemak. Tak beli apa je? Tak beli apa? Akan malam 2 minggu dah akan malam. Dah, apa? Nak suruh-suruh. Lah. Serah. Ni masak pun sedap. Sedapnya isu ambil isu sikit lagi. Sekejap.
Makan nasi lemak. Kita kan macam lunch saja. Lepas makan nasi lemak, tutup. Banyak pisang. Pizza. Yes, inilah warnanya bagus pizza. Tekan dah. Syahilmi modal lah 300 riyal tak apa. Janji bergerak dulu, tak bergerak, tak bergerak, tak nampak. Sup putih makan petang tadi, tak tunjuk. Ya sayang. Apa nak ngaji? Ajar ngaji. Hi Zik. Zik. Noli is not merah. Noli is chocolate. Makan. Makan apa ni? Pengak biasa. Pisang. Amboi, so kahwin jual produk lu baru saya sponsor. Sekurang-kurangnya sebagai penghargaan, sebagai pengedar terkaya, terbesar, terbanyak, terbagai, Anak dah ramai lagi nak sponsor nikah dia kata. Kita nak sponsor lah. Sedap lah anja. Thank you. Ambil nombor telefon ni WhatsApp sekarang. 013 Syah Silmi 03 529 5808. Millennial Mek Nofarizan. Tadi cuba tengok yang bawah-bawah tu saya dah buat live bagaimana saya make up 10 minit tak apa. Kalau saya pakai bulu mata palsu lagi menyerlah. Markah tambah 200 lagi. Jadi tak payah pakai pun tak apa. Tengok saya punya make up cantik tak? Eyeshadow. Lepas tu kan? Lepas tu tak berminyak. Ni saya pakai serum, Supra dan loose powder. Esok kakak pakai serum, Supra, loose powder nak? Make up muka nak? Tutorial. Nah? Esok lah. Yalah. Tidak apa pakai Millennial. Millennial light je. Tapi Supra dengan Artefak Supra deh. Sebab ada paru tu deh. Okey. Lepas mai siapa nak ikut bada lah nak telunjuk rakit-rakit. Buat lu. Tak payah jadi dropship lah. Lu commission tak banyak. Apa kata cuba pinjam pada diri sendiri modal RM300, dapatkan balik modal tu balik beserta dengan untung RM150 seminggu. Cara kecil nak. Baiklah. Oh, Cik Bia. Ya. Ya, cinta. Paling Cik Bia nak suap. Buat tu jak. Adik royak tak sakit dah, baby pun. Ya, alhamdulillah meh. Mana Haidan? Tidur. Dok main Amsha. Apa yang tak baca kat go-nya mu ni? Mustard. It's not mustard. Yeah. More or less like mustard colour. Awak buying 300. Kita bagi lipstick. Awak jual 3-4 hari awak akan utuh 150. Jual lagi. Ambil utuh tu sipes. Sebulan boleh 2,000 nak. Nak sebulan 2,000. Thank you Syafaiz. Hai Sazali. Memanglah kalau saya kan kurang makan, saya tak bertenaga. Lepas tu saya tak boleh nak tintong-tintong fikir banyak-banyak. So saya kena makan. Siti Maisara, use play WhatsApp. Nombor saya sayang nombor saya, nombor staff saya 013 529 5808. Ambil kertas tadi mana? Kertas nombor telefon tadi mana? Ada tak kertas? Ada yang nombor telefon tadi? Ada? Tanya bibi je.
Mana? Anna, thank you. Okay, nombor yang perlu dihubungi kalau siapa nak lipstick kan? 013 430 7060. 013 470 013 430 7060. Nak akan jawab dah. Cinta. Nombor ni Cinta 013 430 7060. Song. Teringin nak tengok dan banyak apa gambar saya. Syah Faiz betul sayang. Tu macam ni. WhatsApp kat nombor tadi. Faiz pula ada Wak Lu. Betul. Apa ni? Tak ada main ngaji lah. Mengaji betul-betul. Pergi ngaji betul-betul. Cepat ngajar. Cepat. Cepat. Ngaji lah. Ngaji Quran tu. Okey. Yes, Wani Ishak Lidiana Boyalina. Fatihah, mana Cik Abi tu? Cik Abi duk maju ah. Cik Abi duk maju ah. Tahu dak maju ah? Ada gawa-gaza. Bahagian apa Cinta? Saya payah budak takut boleh menyokong. Hai Najiha. Thank you. Makan pengak pisang. Lapar lagi. Ada makan apa lagi? Ada apa lagi? Tak nak. Razali tak clear apa? Untuk lebih Nur Asyad macam ni. Single mom. Sebenarnya kita jangan terus hakkan kita tak ada PT. Memang kita ada rezeki, tapi kita macam mana kembangkan rezeki. Jadi pengedar lipstick je lah. Nampak terang dah bersuluh nombor telefon ni. Tengok 0343307060 telefon. Lepas tu nak jual lipstick, belilah berapa kotak rumah dah 300 ya. Kita cek hak ni nak beli. So kita mestilah ada satu warna pakai kan. So promote lah warna yang kita warna apa, tapi kita kena pakai lah satu tunjuk. Ya. Nik Suria. Nanti akan datang Novarizan. Boleh datang ke Ipoh. Boleh. Makan kebab. Nak. Apa Akil? Warna apa? Warna lipstick. Ada 5 color. Ada lipstick tu. Ujah ambil lipstick je. Lip matte. Tuh. Lipstick. Tu. Kotak-kotak lipstick. Kotak lipstick sayang. Awak main beli ni ah. Okey. Kita ada 5 pilihan warna. Kita ada gothic. Kita ada seksi. Kita ada hot. 5 color lah. Comel-comel belakang ni. Ni color dia. Memang best. 38 ya. Nak selok buat lah. Apa benda? Nak selok mana buat sampel kat semua. Allah. Itu namanya kita cek kat tangan. Apa boleh tak okay Wak Lu. You nak buat Wak Lu mulut ilu. Mulut pun apa salahnya baru orang. Nampak lain. Kita kena lain. Ada obat jerawat sayang. Obat jerawat sabun. Treatment soap dengan kugebu krim. Ingat tu. Zuhelmi. Lepas seminggu jerawat kecuk nanoh tu ke. Nak pakai ni. Nanoh tu ke pun habis tu ke. Cuk siapa. Kita tekan juga kat cermin ke. Cuk siapa kau cermin apa mecik nanoh. Dengan itu Helmi awak terus tengok kering. Memang cepat kering.
RM300 Nok Asya RM300 pun boleh dah. Skincare Advance boleh sayang, skincare Advance modal RM300. Ambil tanah. Kan makan. Okey. Apa dia? Supra Foundation pun boleh. Okey, boleh Zuhilmi, besok beli dah. Sabun treatment dengan kuku gebu untuk keringkan jerawat. Oh, sebab lepas tu jadi testimoni saya tau. Kasmi Zafan. Acu royak dah Zuhilmi. Royak kau Zasmi Zafan tu pakai treatment soap. Ada tak sini treatment soap dengan tu? Treatment soap and then kuku gebu. Okey. Ada Rizi. Nak beli perfume ada sayang. Supra full cover tengok. Tengok. Ada tengok ha. Tak nampak apa kan ha, tengok. Memang full cover tapi jangan pakai banyak. Saya nego tak tahulah beli sebuah produk 4 tahun tak habis. Tu borang beli makeup. Sebenarnya silap kilang dia dah bagi penuh sebenarnya. Dia sepatutnya berapa gram dia tapi dia bubuh penuh gitu. Saya jualnya RM50. Pakainya sampai 5 tahun tak habis kat. Bila lah tu? Bila orang nak repeat? Untuk kulit kusam Lina. Okey, saya sebenarnya boleh ajar cara macam mana kita nak gunakan set tu. Bebek, ambil set tu aja. Nanti saya tengok ambil set. Ambil set skincare. Okey, set skincare apa sini? Supra original tapi pasal cair takkanlah tu ha. Ni set advance. Supra satu warna je. Dia tak payah banyak warna. Bibik, Bibik. Bibik wei. Panggil Bibik je, ambil Supra. Mana Supra tadi? Okey, ni ni set dia saya dah buka ada 3. Buka je Tolong buka je. Tolong buka, kita buka ada 3 dah. Apa nak tanya apa Razi? Oh, Supra ada satu warna, ada Supra dengan serum. Dengan loose. Bibik ambil 3 barang je, Bibik. Tadi saya offer apa? Tengoklah tadi punya. Tapi tadilah. Okey, untuk muka berjerawat boleh, tapi foundation kita pakai tu kalau boleh biar kita punya kulit kita tu comel dulu. Ni bagi dia ada beberapa perkara ni. Okey, buka ni Bik. Ni buka. Okey, buka ni. Buka je. Buka sabun dulu. Ni buka ni je. Saya ni ada belakang sebab ada pakai. Okey, sabun. Ni sabun ni, lepas tu buka ni krim ni. Comelnya sunblock dia. Ujak. Tengok sunblock cantiknya. Wah, krimnya memang best pakai. Ya Allah. Hello. Farani. Mai buat demo je tak pakai tak sunblock tu. Comel. Cakap. Cepat pakai. Cuci muka. Pergi cuci muka. Mari sini. Mari sini cepat. Okey. Pergi cuci muka. Lepas cuci muka, ni kerak sabun ni. Sedap memang, saya suka sabun ni. Yes, memanglah Sima. Okey, cepat sikit. Kerak. Ambil gotor, ambil pisah. Pisah kerak dulu. Jimat sayang. Memang sesuai untuk semua jenis kulit. Sedap pakai. Lepas tu kan, nampak terus putih. Jumlah. Telefon je lah nombor 013 4307060. Yezati Ramli. Boleh share tak? Supra memang terbaik. 5 tahun tak habis, betul tak? Aina. Ayo cuk. Cuk. Si baik. Fauzia pakai apa? Okey, main pisah ke? Lap dulu. Pisah tu nak lap. Nak cek tisu.
Satu set 70 ya sayang. Boleh tak apa? Dalam bentuk cecair. Tak sila buku payah nak guna. Boleh. Okey, potong ni. Potong bibit. Potong dulu sabun. Sabun potong tu tahan lama. Thank you Zara. Lah jimat. 20 riyal. Apa ya ni? 22 ringgit je. Oh my god, 22 riyal. Teh lepas mana boleh. Skincare tu je sebenarnya. Habis sini bibit. Potong sini. Potong atas ni meja. Potong lapis tisu. Lepas sini. Okey, kerak berapa? Okey, kerak lagi. Kerak lagi. Kerak lagi kat bibit. Kerak gitu sedap pakai. Kita nak tu pun nak buih pun sedap cepat. Lagi kerak dia. Ni je bibit. Tak ada pisang. Gitu. Ni pisang pun tak sedap. Sebab dia ada cara penjimatan potong sabun. Untuk jeragak pun sama. Cepat sikit cuci muka. Tak apa simpan lebih. Ni seketul. Dia tahan seminggu tau. Jadi sebulan setengah sebab. Awak punya sini masalah jerawat sini. Gerai aku pegang ni. Ni paru ni. Ni kan paru ni. Saya akan tutup dengan Supra. Cepat pergi pakai dulu. Macam paru-paru tadi kita tutup. Abi Abdullah. Ada ni kalau untuk tekan jerawat pakai set ni Ni ada sabun gebu tadi ni kita potong sabun ni. Okey, lepas tu ni pakai ni krim malam, krim siang sedapnya, lembutnya. Sayang saya nak pegang. Sayang tau. Kebab pun boleh lah. Memang walu. Tak ada detail lah. WPT 300 riyal kita bagi barang, kita bagi set macam ni jual. Supra tu apa? Sayang ni Supra ni. Foundation. Buka jap aja. Buka ni. Mana? Boleh cecair pun boleh kita buat. Okey. Ini dia Supra. Ni dia punya gotu. Ni Supranya. Ni. Saya pakai banyak puluh kali tak bekas pun. Ini yang saya pakai ya. Sebenarnya kilang dah salah buat ni. Rugi. Tebal sangat benda pakai sikit. Kos lah 10 orang. Sabun tu celah ketiak boleh. Muka sensitif pun boleh. Tapi kalau muka sensitif dia macam ada peeling sikit ya. Thank you lah Suna. Cepatlah. Nak datang Mel. Push je lah Takisha. Push. Laki boleh. Budak 11 tahun pun boleh. Anak pun boleh sayang. Berbersih sikit. Budak-budak pun memang nak cuci muka. Okey. Nak beli Supra. Yes, thank you. Okey, dah cuci dah? Okey, macam ni. Cuci muka. Ni saya ni. Lepas cuci muka macam ni. Nak muka putih. Apa muka jerawat tu? Biasalah. Okey, muka jerawat nak tutup. Akan nak tutorial makeup malam-malam ni. Esok. Okey, sebenarnya ni. Okey, sekarang ni awak pakai. Sedapnya nak pakai ni. Sayang nak bagi kat dia. Dia pakai. Naliza. Jerawat semua dah kecut. Thank you Hamiza. Thank you. Belikan siapa? Online ke? Supra 58. Okey, sekarang ni macam ni lah. Yang ni kita nak tutupkan Supra. Dia memang boleh tutup. Okey, sekarang ni pakai colek lah. Colek sekejap. Okey, ambil je. Ambil colek. Pakai banyak sikit. Buat spek tu. Tak pakai lagu tu. Pakai biar awak nak tidur malam ke? Dah cuci semaya dah? Dah semaya. Saya kan sebab benda ni boleh waktu tidur ambil lagi. Okey, pakai sebelah. Okey, so pakai sunblock pun. Okey, pakai. Memang best. Nampak cerah. Rugi tak ambil gambar sebelum lah. Alah. Tak apa. Okey lagi, pakai lagi. Esok masih ada. Okey, untuk atas jerawat. Comelnya. Cakap ambil lagi. Pakai sikit-sikit lah. Benda 70 ya, teh berbule-bule. Tengok dia tak berminyak, tak bercapuk-capuk. Dia mesra alam. Mesra. Dan dia tutupkan dia punya aroma weh.
Kan? Okey. Kalau tempat hitam. Kalau tempat hitam tu macam ni. Okey, tempat hitam tu. Tempat yang hitam katakanlah inilah contohnya kita pakai krim siang kan. Foundation mana sayang? Nur Aisyah. Lipstick Area Seremban. Zara nanti budak-budak akan jawab besok deh. Sebab hari ni malam pun dia dah tidur. Esok dia akan jawab saya deh. Foundation 58. Okey, let's say saya geram ni, saya nak tunjuk cara nak tutup, tapi saya tak naklah cocoh-cocoh tengah jam tangan jerawat tu macam ni. Nak demo memang macam macam ni pegang ni. Ambil pisau. Pisau. Pisau tu pisau. Ya ngerti apa? Bukan. Sebab tangan dah pegang jerawat. Tangan. Ambil tu. Apa? Kapas telinga. Tak payah. Pisau tu. Kapas telinga bluebell ni pisau. Lepas tu ratau. Pasal duit dah nak. Okey. Ambil ujung pisau. Okay. Dia kena select gitu. Select kat paru tu, tutup paru. Tutup. Tek. Tek. Gitu. Yes. Okey, ambil lagi tu habis. Saya tu. Ada. Okey. Okey, sekarang ni tak rata ke? Acuk ratakan. Ya, boleh tutup parut. Bawah ni. Sekejap. Tutup parut. Tak payah banyak sangat. Walaupun sehujung pisau, semuka boleh pakai. Comelnya kakak. Oh my god. Putih. Dia tak boleh banyak dah. Lebih Dia dah. sebenarnya sikit je tu. Tu teh 5 tahun. Tu lah. Lebih. Tak apa. Sapu dulu. Kita kat celah hidung. Tu sebenarnya nak turun ke atas paru tadi. Okey. Ye. Gerai aku buat make up siap-siap selalu. Loose powder. Okey, pakai gitu. Okey. Supra, kehebatan Supra. Dia memang dah kat toko dengan aku. Tak apa. Dah putih dah. Tek tu. Secik tu tak ada lagi. Wait. Tek atas tu. Tek atas paru tu. Ni tu. Mama dah cakap Haji. Okey, good. Okey. Banyak kosilah pakai ramai-ramai. Kosilah pamoga korek-korek lah, bagi kat dia ramai-ramai. Putih sepuk bawah mata tu. Tengok. Tapi kan kalau nak okey, dia pakai loose powder sikit. Alah, betul pula dah kita nak buat cakap benda lain. Lipstick Zara ada 38. Foundation 59 sayang. Memang Alisha cuma berbulan-bulan kita punya tak habis-habis lagi kan. Allah, rugi saya kan. Pakai nak pergi kerja boleh, tapi pakai sikit je, jangan pakai banyak. Ada set facial ni. Kita ada ni sabun, ni sunblock. Lepas tu kita ada scrub ada. Capuk molek putih sepuk. Lah muka main tepek gitu. Tu dia dah betul. Tak capuk dah tu. Capuk lagi. Tak capuk dah tu. Matilah. Tahu aja. Capuk lagi tak? Tengok capuk tak? Tak capuk tak? Duk okey? Kurang sikit. Okey. Nah. Ini sebab saya punya span, saya tak akan share span saya. Ambil lah pek-pek sikit. Tangan bekas jerawat. Ni yang saya pakai. Dah. Pek-pek gitu ke? Lagu tu. Kelas. Sebenarnya kita ada brush. Buatlah pakai macam budak baby gitu je.
Kelas. Sebenarnya kita ada span, kup putih namanya, kup putih. No! Dah nak pergi. No! Kedekut, sorry lah. Sebab span tak boleh share. Niza, span tak boleh share. Rini. Okay, set ni nanti akan dihubungi hari ni. Sebabnya pukul 12 dah saya dah tidur. Esok dia akan telefon tau. Okay, Rini. Set okay macam ni Ada serum, ada Supra. Yang ni 120, yang ni 40. Tapi saya bagi 150 saja. Okey, 150 saja. Okey, telefon nombor bukan model-model anak saudara saya. 013 430 7060. Rini, boleh Rini? Boleh post lah saya je, B, Amy. Okey. Dah macam opera tak lah? Mana tengok macam opera tak? Tengok sini sekejap. Pas sini. Tak lah sayang. Yolah, sebab kan tadi kan terkejut. Sorry ya. Dia ambil hujung pisau ni je pun dah memang banyak. Lebih. Untuk 3 barang saya malam ni, besok. Sebab saya memang tak gaji bagi murah-murah pun. Okey. Tak boleh share kalau jawab aku. Sebab tu kan saya tak make up dengan orang sangat. Saya make up sendiri. Supra ni ni 58 ni Supra serum, Supra loose powder ni. Okay, tengok siapa kata aku bercapuk. Kalau nak pakai celok, nak ajar pakai celok mana Bik, ambil celok Bik. Suka dah. Nak ajar cara celok. Nak pakai pisang. Siapa dia? Awak kerak tu lah. Okey, capuk tak? Taklah. Flawless kan? Pisang tu sipit. Parah. Thank you. Tak payah panggil muah-muah lah saya. Lepas tu kan saya jimat masa. Mari saya nak ajar awak pakai celok. Siapa nak ajarkan celok kat CI? Boleh, tapi tak payahlah tu. Kalau kita pergi make up kita buat tidur malas cuci muka boleh. Yen Dele, Mina, thank you. Comel kalau make up Fatih esok saya nak make up. Okey. So, ada tak celok-celok? Celok dengan berus dia. Saya nak ajar cara buat celok tau. Ada beli tadi. Saya pakai punya. Semua barang tak dalam tu kan? Tak capuk dah mestilah. Thank you, Aisyah. Thank you Atira. Ramai orang puji muka sekarang kan. Thank you Atira. Share lah gambar sayang. Millennial lipstick. Yasmin. Supra ni saya pakai ni. Tengok. Dia tak melekat pun daripada pukul maghrib. Belum maghrib tadi. Ada tak? Celok Bik. Yang tadi punya. Kalau sabun saja ni 22 ya. Thank you Mustafa. Tiba-tiba kita make up malam-malam nak tidur. Saja nak tunjuk alah. Okey, siapa yang nak tu simpan nombor telefon. Okey, dengan saya nak benda tu satu Bik. Benda share nak buat ni. Bukan jap ke bas. Duduk sini. Mai duduk sini kakak. Yang satu tu yang tajam tu Bik. Awak nak duduk mana? Mai tu kursi so. Siapa nak duduk ni? Dia ambil kursi ni. Apa sayang? Duduk. Okey, dia main dekat. Mari saya ajar cara bagaimana untuk lelaki. Ada lah dia. Apa nama ni? Bila kita nak pakai ni, mana ni? Mana tisu? Bik kat tisu. Tisu mana? Okey, macam ni. Okey, macam ni tau. Kita kena sentiasa lapik macam ni. Saya dulu muah saya dulu. Nak dia, thank you. Pinjam lagi boleh. Okey, mari saya nak pakai ni dia.
Saya nak pakaikan ni. Cara nak memakai. Cara nak memakai ni. Pusing, tengok. Saya dekat Iqbal. Okey, akak ni. Dia kena akak ni sikit, akak jari. Dia kena akak ni. Dengan cukur sudah. Tak usah bercukur lah. Pesel macam tak payah cukur. Betapa sekejap je kita buat. Okey. Tiba-tiba make up malah butuh. Tengok mama. Waktu dia hak dia. Gila masa. Tengok. Kolor. Gila. Okey. So kita pakai ni. Okey, saya saja buat besar ni pasal saya nak tunjukkan. Saya nak tunjukkan bagaimana Supra kita akan kita jadikan kecil. Kena lebak ni kan. Buat ni dulu. Kita buat yang bawah dulu. Okey, saya nak tunjukkan kita nak buat correction sebenarnya. Supra tu boleh dijadikan korektor, okey? Dia punya berus dari mana, Bi? Dah. Woi, lekat tu Muhammad dah bagi. Kisah ni lah. Okey, ceritanya macam ni. Ni, kalau biasa awak akan dah beli satu lagi barang saya. Comel kan? Thank you. Okey, no Aida. Ni dengan sini. Biasa kita akan Keniori. Memang lepak kan dia. memang keniori lebak. Satu lagi kita biasa kena beli pula RM100 hanya nak untuk betulkan macam ni je. Okey, so sekarang ni kita ambil ni, guna ini. Tengok situ ya. And then kita pun buat gini. Oh, no make up. So kita nak dapatkan macam ni. So kita pun macam ni. So nampak dia tajam. Alisa nak tengok make up jap. Alisa boleh make up. Nanti boleh ganti Mama Vida. Alisa. Saya nak buat make up macam Ana. King apa? King Ana? Frozen. Tadi pun nak Ana. Saya pun. Kenapa tak nak make up macam Mama Vida? Saya Kenapa macam Mama Vida? Nak make up macam Mama Vida? Apa? nak make up macam Mama Vida. Ya. Adik pun nak make up Mama Vida. Ya. Cepat adik pun. Alah, guru besar. Okey, so kita buat gitu sini je. Okey. Jadi tu. Apa nak jadi? Dah kata jadi mana nak buat ni? Nak ajar mana kau tak jadi sekali. Mana kau? Panjang dia. Macam cukur dia. Tu lah. Si baik. Sini. Hai, untuk ai. Alang-alang menyeluk pekasam. Nak dulu. Gigi tak ada. Okey, siap dia nak. Wah, cantiknya Asyida. Minat dia. Ada pemain ni. Wah. So, kita ketuk. Ya, malah kita weh. Ada tak mata kita? Tak ye. Aisyah. Boleh makan ni. Mu andai ambil dulu mu andai. Apa boleh?